Sesak hak paling takut sekali iaitu sesak dalam diri sendiri. Itu sesak tu. Dia mau kata muallim ni reti tahu baca pai kena jalan. Banyak dah orang sesak dalam ilmu, banyak dah. Banyak dah. Bila tanda kata kita tu sesak dalam ilmu, 3 sifat: takabbur, takabbur, riya, ujub. Nang ngaji siapa ke alih geti, alih botak pasti semua nak ambil dia alih botak lagi. Ada persing tak nak takabbur dah? Ada kalau tak ngaji tasawuf. Ada persing tak nak ria, tunjuk-tunjuk dah. Ada tak persing? Boleh jadi tak? Mana-mana saja satu hari walaupun aku belit serba besar sekalipun, tapi persing nak pergi kepada takabbur tu ada ke tak? Ada. Nak pergi ke ria tak ada? Ada juga. Nak pergi ke ujub ada? Ada. Bahkan banyak tak ada. Lebih kuat pada orang jahil lagi. Ini panggil sesak dalam diri. Baik. Apabila sesak dalam diri, tak ada lagi. Sana ke orang kata orang sesak, dia tak nampak dia. Gimana weh? Setiap kali kita baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, jangan jadi semua kita duk baca ayat tu sana kau Nasrani semua. Mung sesak Nasrani. Aku cerah dah. Aku tak ada sesak dak, mung sesak dak. Sebenarnya ahli tasawuf apabila baca waladdallin, kita orang hak sesat daripada jalan Tuhan tu. Sesat. Makna tak bertarekat. Tak bertarekah. Tak ada tarekat.